Okay, day 5 at Jeju. Semalam kita baru sampai Jeju. So hari sampai malam. It's my husband yang cekkan. So ni patutnya dia hari ni degree 4 je. So hari ni kita try biru. Kalau tak okey kita tukar kepada apa? Warna krim. Gigih layar 9 hari. Bawa 3 jaket. Itu pun dah 5 luggage. Dah pakai vacuum pack. Kalau tak vacuum tak tahulah. Lepas tu belah dalam ni banyak. Padahal kalau kita mix and match belah dalam ni tak nampak pun punya lah gigih kan. Mix and match mid layer. Yang pertama kita pakai inner thermal. Dia macam inner lah, dia ada bulu nipis. Lepas tu yang kedua kita boleh knitted yang sulam tu, ataupun hoodie. Dan yang ketiga ni kalau 4. Kalau yang nipis ni boleh lah dalam 4 degree, 5 degree. Tapi kalau contoh dia negatif 8, kita kena pakai yang kelembung-kelembung macam Abi pakai tu. Okay, so kita nak pergi Pulau Udon. So tengah prepare. So sekejap lagi kita akan naik ferry kat Pulau Udon kita untuk cycle. So get ready with me is done. Oh sekejap, nak tunjuk pulau. Pulau pula, view hotel. Buka je balkon ni memang view pantai. Jom kita pergi ke Pulau Jeju. Jom. Jom. Nanti je. Jom. Let's go. Kita buka je pintu. Even kita baring pun kita boleh nampak. Welcome to Samdalri. Kak Ana suka tengok datang Jeju sebab masa pergi When Life Give You Tangerine dengan Welcome to Samdalri. Sangat cantik guys. Walaupun kita duduk kat Port Dickson, tetaplah cari pantai juga. So kita tengok yang pantai, angin sejuk kat Port Dickson. Angin panas kan, cantik juga. Sejuk. Bye bye, jom Kak Ana, kita akan pergi ke Pulau Udon.